Kamera ni Atik Vlog yang dapat cari lah, dapat selam lah dekat marketplace. Aku kena game ke? Betul kan? Okay, terima kasih bang. Kenapa kita ambil yang ini? Sebabkan yang ini ada boleh tukar-tukar lens. Sebab ada 1 tahun lagi warranty, 1+1. Okay, dalam tu ada banyak lagi. Welcome back to my guys. Hari ini aku nak pergi jalan-jalan, nak pergi mencari kamera. Tapi sebenarnya aku dah dapat dah kamera tu. Kamera ni adalah kamera ZV-E10. Dia adalah sebuah kamera Sony lah. Dan bersama lens Sigma 15 50mm macam tu lah. Aku tak tahulah kan. Tapi kamera ni bukan untuk aku, adalah untuk tim Something TV. Di mana Something TV ni adalah channel ataupun account ataupun profile yang dikolaborasi oleh 5 orang, iaitu aku, Atik Vlog, Roka Roki, Hanif Tok dan juga Arif Mizan. So kita bercadang untuk membeli sebuah kamera, tetapi second sajalah dulu kan. Nak tengok projek ni jadi ke tak jadi. Projek apa tu? Tak adalah projek sangat pun. Kalau kau besar sangat, orang nak lalu macam mana? Tepilah sikit. Dengan penuhnya, dengan nak terbukanya, ya Allah, aku tak boleh brain lah orang macam ni. Dengan baunya hai bodoh, aku tak boleh fikir lah kalau pasal bau ni. Nak termuntah baunya. Dan kamera tu adalah untuk kita orang shoot ni lah, macam campaign ke, macam commercial punya video ke kan. Untuk upkan lagi kita punya quality video. Sebenarnya handphone okey je, tapi dia tak menepati cita rasa klien lah kan. Kalian tengok pakai dia using phone only lah. Siapa yang faham-faham lah kan. Dan kita nak upgrade quality kepada kamera lah. Tapi itulah, kita beli second sajalah, bukan yang baru lah. Sebab yang baru mungkin hampir kamera saja dalam 2,000. Lepas tu lens dalam 2,000, dalam 4,000 ringgit lah. Kita orang punya second ni murah-murah je, tak sampai 4,000 pun. Dan insyaAllah semoga berjalan dengan lancar lah kita punya perjumpaan ni. Aku sebenarnya nak pergi jalan-jalan cari, tapi dah dapat dah dekat marketplace tadi. So tak payah nak berjalan-jalan kan. Kamera ni Atik Vlog yang dapat cari lah, dapat selam lah dekat marketplace. Nak tahu dia jadi ke tak jadi, kamera tu padu ke tak padu. Kejap lagi kita tengok. Harga tak sampai RM4,000, aku rasa okey sangat. Dan aku akan menghala ke IOI Damansara. InsyaAllah lebih kurang dalam 19 minit aku akan sampai lah ni. Jom, let's go. What's up guys. Tertinggal satu mic dekat dalam helmet. Dan sekejap betulkan kamera dulu. Dan aku tengah mencari Starbucks sebab dia nak jumpa dekat Starbucks. Bismillahirrahmanirrahim. Letihnya. Bila kita rushing, kita akan rasa macam serabut. So aku dah tanya guide, dia kata sap sana. Tapi belah sini macam tak ada. Aku kena game ke? Sana kot. Belah sana. Bang, teman tanya Starbucks mana bang? Oh, Starbucks kat situ. Betul kan? Straight situ, lepas tu bukan sikit, lepas tu Starbucks. Okey, terima kasih bang. Tanya orang lebih senang. Macam mana aku boleh tahu dia tahu kat sini? Sebab dia pakai tag staff PDI. Kenapa aku punya kamera ni terlalu terang? Flawless. Dah, jom. Oh, lagi satu guys. Kau boleh nampak ini adalah back strap daripada Ulanzi. Dia sekali ada dengan dia punya ni. Yang ini adalah dia punya stand. Yang ni kau tak payah beli tau. Dia datangkan sekali. Yang ini adalah Ulanzi MT66. Tu apa yang kau perlu buat? Macam ni lah. Yang ini boleh mount direct dekat kau punya kamera. Tapi Action 5 ataupun kamera lain aku tak pasti. Ni untuk Action 6 dengan DJI Nano saja. So kita pasang balik macam ni. Nak pasang aku tak erti sangat. Macam ni. Lepas tu kita letak kat bag. Macam ni, sekarang aku dah letak kat bag.
Gecho nak pergi jumpa dia. Mana dia? Sebab aku tak tahu dia duduk mana. Sekejap, duduk luar ke? Bukan. Kat dalam. Di dalam. Ni bukan Starbucks tu. Starbucks kat sini. Salah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hello. Tapi aku pun tak tahu. Sorry Lid. Hi bro. I tengah vlog boleh? Boleh? Apa dia? Ada nampak juga you punya vlog. Betul. Sekretariat sampai, nama dia siapa? Lim. Lim. So ini kita punya kamera. Tada. Ini ZVE10. Ni Mark 1 kan? So jom. Aku nak tengok jap. So guys, seller tadi dia dah malu lah. Dia balik, aku cakap aku nak buat konten, nak sambung konten kan. Lepas tu dia kata tak apalah, I balik dulu. So this is kita punya kamera. Dan ini adalah ZVE10 Mark 1. Kenapa kita ambil yang ini? Sebabkan yang ini ada boleh tukar-tukar lens. Nampak? So lens yang kita dapat adalah Sigma 18-50mm. Sigma f2.8. Aku tak tahulah apa benda tu. Yang aku tahu 18 hingga 50mm dia punya focal length lah yang boleh zoom. Lepas tu itu je yang aku tahu. Lens dia ada kat dalam ni. So ni kamera dia tadi. Kamera dia adalah kamera yang cantik. Kalau yang terbaru adalah Mark 2. Yang ni adalah Mark 1. Dia punya model lah, model kot. Cantik lah. Memang sangat-sangat cantik. Wow. Aku tak pernah pakai kamera, tapi aku nampak ni adalah kamera biasa lah. Sebab aku bukan into kamera. So, sekarang macam mana pun kita nak kena main kamera lah. Okay, kamera ni boleh tangkap gambar dan juga video lah. Gambar pun cantik, video apatah lagi. Memang cantik lah. Cumanya Mark 1 ni dia tak ada 10-bit. Color dia color tak boleh kita nak color grade yang padu-padu lah. So ni adalah lens dia. Okay, lens Sigma. Ni aku tak tahu apa benda. Yang ni dia ada cap dia sekali. So, kalau nak buka dia macam ni. Cun. Yang ini adalah dia punya cap. Macam mana nak buka weh? Oh macam ni. Cap dia. So boleh tukar macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. So nak tukar macam ni pun boleh. Aku tak tahulah apa function benda ni. Tapi diorang tahulah apa punya benda-benda function ni. Macam ni. Okay. So ni sepatutnya kita attach kat kamera lah. Dia punya white dot ni masukkan dekat kamera ni, ada white dot sekali. Dalam tu. Okay, aku tak tahu sangat pasal kamera. Tapi insyaAllah nanti kita akan vlog dengan kamera ni. Kamera ni dengan lens ni. Okay, aku tak tahu macam mana nak transfer benda semua. Nak kena setting-setting. Mungkin next vlog aku akan cuba. Aku akan cuba untuk menggunakan kamera ni. Okay, yang ni sekali lagi bukan kamera aku. Yang ini adalah kamera bersama. Bersama Something TV lah. Yang berkolaborasi bersama. Jadi, kita akan upgrade kita punya konten dengan pakai kamera yang ini. ZVE10. Dan juga lens daripada Sigma. Aku tak tahulah korang ni. Lens tak lens ke, aku rasa sama je. Sebab kita tak pernah main kamera. Kalau kita main kamera, kita tahulah kan. Aku rasa video sampai di sini saja. Oh, ada lagi banyak barang-barang. So, kamera ni ada 1 tahun lagi warranty. 1+1. Okay, dalam tu ada banyak lagi. Yang ini adalah polarized lens CPL. Kotak dia dalam ni, semua benda ada. Masih ada lagi kotak. Masih ada lagi barang-barang dia. Macam charger. Dia punya strap. Dia punya barang-barang. Yang ini adalah dia punya bateri. So, bateri total dekat kita adalah 3 bateri. 2 bateri Kima dan juga 1 bateri yang original Sony. Original yang ni lah. Okay. So ni bateri untuk kita, dia punya bateri hub untuk kita charge. Jadi alhamdulillah harga tak sampai 4,000. Cuba korang teka harga berapa. Cuba komen kat bawah harga berapa yang kita dapat harga jackpot ni. Sebab kamera ni saja 2,000. Lepas tu lens dia lebih kurang dalam 2,000 juga. Tapi tak sampai 4,000 lah. So barang-barang second ni cuba korang komen berapa. Kalau tepat aku akan bagi giveaway kat korang. Okay.
Ngam. Itu je lah. Tak ada apa dah. Air pun dia belanja tadi. So alhamdulillah misi selesai untuk hari ni. Mungkin next video aku akan cuba untuk vlog lah daripada A sampai Z. Cumanya tak boleh naik motor lah. Of course lah tak boleh naik motor kan. Nanti aku akan cubalah next video. Korang kena stay tune. Tengoklah video-video konten kita orang daripada Something TV. Ada perubahan ke ataupun tidak ke macam mana kan. Tapi aku nak buat review pasal kamera ni aku tak pandai lah. Korang boleh tengok aku punya next video ni. Mungkin ada kualiti dia berubah. Tak buat review, cumanya buat video sikit lah pasal benda ni. Apa yang cantik, apa yang tak cantik, apa dia punya downside dia. Downside dia aku tak pandai lah sebab aku bukannya daripada main kamera kan. Aku boleh tunjukkan kualiti lah. Kalau dia bokeh dia macam mana. Cumanya kita ada satu lens je, tak boleh nak buat comparison lah. Okay, aku rasa video sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa next video. Aku nak pergi try kamera. Stay tuned next video. Assalamualaikum. Gerak lupa projek like dan subscribe. Dah betul? Cun gang. Bye bye.